nak suruh orang faham nah. Oh kata. Maka kalau kita macam nak tutup tapuai kau bekas tu lah. Maka ikan tu lopak. Piup. Ikan hok dia makan sebelah sana ni, lopak pom jatuh dalam air ni. Ikan hok dia makan sebelah sana ni, lopak pom jatuh dalam air ni. Oh, Nabi Yusha' bin Nun ni Nabi juga. Ada ulama kata dia Nabi Yusha' bin Nun. Ni anak murid kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia pun tutup bekas. Sipir-sipir nak royak kepada Nabi Musa, tak teringat. Sipir-sipir barang perut pergi jalan ikut Nabi Musa. Jalan lama lah dengan Nabi Musa. Jalan rasa letih pula. Nabi Musa kata, bekalan kita ada lagi separuh dia. Ada lagi. Oh, dia pun buka teringat tengok ikan tu. Ya Allah. Dia kata, wahai Nabi Musa, tadi hamba nak beritahu satu benda. Beritahu apa dia? Dia kata tadi kan kita makan ikan separuh dah. Lepas pada tu hamba nak sipir bekas tu, tiba-tiba ikan tu lopak masuk dalam air hidup. Hidup ikan tu. Nabi Musa kata, mana tempat tu? Tempat tu tadi dah. Tempat batu, ada satu batu depan kita singgah tu ke? Oh, situ. Ya Nabi Allah. Kita klik semula tempat tu. Tempat pertemuan dua laut. Situ batu ikan tu jadi hidup. Temu ni. Tempat tu dah. Jalan dah. Gi. Undur tu. Siapa sekarang ikan tu kan? Jadi ikan sebelah. Orang panggil